Etika keguruan merupakan satu sistem nilai dan prinsip moral yang menjadi rujukan serta garis panduan tingkah laku profesional seorang guru. Fokus utamanya adalah untuk memastikan setiap pendidik menjalankan tugas dengan integriti dan accountability yang tinggi demi melahirkan model insan yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial ataupun lebih dikenali sebagai JERIS. Namun, prinsip moral sahaja tidak mencukupi tanpa sokongan struktur yang tegas. Di sinilah wujudnya perundangan pendidikan. Ia merupakan rangka kerja undang-undang yang mengawal selia seluruh sistem pendidikan di negara kita, di mana teras utamanya bersandarkan dengan kepada Akta Pendidikan 1996 ataupun Akta 550. Undang-undang ini ialah yang menjelaskan setiap inci perjalanan pendidikan agar selari dengan acuan falsafah pendidikan kebangsaan, bermula daripada peruntukan kurikulum sehinggalah kepada pengurusan pendaftaran guru. Sidang penonton, kesimpulan mudah yang boleh kita fahami di sini, etika berfungsi membentuk peribadi dan jiwa seorang guru. Manakala perundangan pula menyediakan landasan serta struktur operasi. Apabila kedua-dua elemen ini bergerak seiringan, kecemerlangan sistem pendidikan nasional pasti dapat dicapai dengan jaminan kualiti yang utuh. Namun, sejauh manakah komponen etika dan perundangan ini dipatuhi apabila teknologi digital mula menguasai bilik darjah? Saya Muhammad Hassan Safriuddin Muhammad Yaakob dan ini adalah isu yang akan saya bincangkan pada video kali ini. Hari ini kita sedang menyaksikan satu peralihan budaya yang sangat drastik di institusi sekolah. Kehadiran gadget pintar dan kemudahan internet berkelajuan tinggi telah melahirkan satu budaya baru iaitu fenomena guru konten. Di bawah payung inovasi digital dan atas nama kreativiti pengajaran, sempadan profesional ini semakin hari semakin menipis. Malahan ada yang telah runtuh sepenuhnya. Jika dahulu bilik darjah merupakan satu ruang privasi eksklusif, suci dan selamat, khusus untuk interaksi ilmu antara guru dan murid sahaja, kini ruang tersebut didakwa telah bertukar menjadi seperti sebuah studio pengembaraan peribadi. Amalan merakam video sesi pengajaran dan pembelajaran ataupun PDP, menyiarkan sesi live atau siaran langsung di aplikasi TikTok semasa waktu persekolahan, serta merakam gelagat murid sedang menanda buku latihan kini bukan lagi satu pemandangan yang asing. Di manakah punca isu ini sebenarnya bermula? Siasatan kami mendapati ia berakar umbi daripada keinginan memburu metrik digital. Segelintir pendidik didapati mula hanyut dalam kepalsuan dunia cyber demi mengajar jumlah tontonan, mengumpul tanda suka, menambah bilangan pengikut dan yang paling membimbangkan adalah mula terjumus ke dalam bentuk penjanaan pendapatan sekunder melalui pengiklanan digital. Kesannya, berlakulah satu bentuk eksploitasi secara halus terhadap kepolosan anak-anak murid. Kesilapan murid semasa menjawab soalan di papan putih, reaksi spontan mereka apabila dimarahi, ketakutan mereka, malahan air mata seseorang kanak-kanak
kini dijadikan sebagai komoditi cyber. Kanak-kanak yang masih belum matang ini dijadikan sumber utama kandungan, dijadikan bahan jenaka netizen dan dipersembahkan kepada jutaan tontonan umum semata-mata untuk memuaskan algoritma media sosial guru tersebut. Isu yang paling kritikal di sini adalah pencabulan privasi secara terang-terangan. Nama penemurid, rupa paras mereka, grade peperiksaan, latar belakang keluarga yang serba kekurangan hinggalah kepada nama sekolah dipaparkan tanpa sebarang batasan keselamatan. Kita harus bertanya secara kritis, adakah ini yang dinamakan inovasi pendidikan atau adakah bilik darjah kita kini sedang mengalami krisis integriti di mana perhatian netizen telah mengatasi fokus untuk mendidik? Bagi poin yang pertama, kebangkitan budaya vlogging dalam kalangan pendidikan. Trending pendokumentasian harian atau hantaran video vlog oleh segelintir guru kini tidak lagi sekadar perkongsian akademik sahaja. Selain ini memaparkan realiti yang membimbangkan, di mana persekitaran bilik darjah dikesan telah diubah suai menjadi set pengembaraan realiti. Realiti ini turut disokong kuat oleh data empirikal di peringkat antarabangsa. Satu kajian fenomenologi terkini oleh penyelidik Eropah yang bertajuk Parents and Teachers Exposure of Children in Posts on Social Media Platform. Beliau mendapati bahawa amalan memuat naik gambar dan video murid secara sewenang-wenangnya atau indiscriminate sharing oleh para guru di media sosial telah mendedahkan kanak-kanak kepada rantaian risiko psikologi yang tidak terkawal. Jadi, adakah murid-murid ini sedar bahawa wajah, kelakuan, malah kepolosan mereka sedang dihidangkan kepada jutaan penggunaan media sosial? Pengajaran terhadap pengiktirafan cyber, jumlah view yang mencanak dan lambakan likes telah secara tidak langsungnya meletakkan maruah kanak-kanak ini di tempat yang kedua. Mereka dieksploitasi demi kepuasan metrik digital pribadi. Ini bukan lagi tentang menyebarkan ilmu, tetapi ini adalah bibit-bibit keruntuhan etika digital yang memerlukan tindakan pemulihan yang segera. Ya, ini kita dapati akhir-akhir ini di media sosial seperti mana yang disebut tadi, ada guru-guru yang merakamkan secara live pengajaran mereka dalam kelas, dan perkara ini sedang diperincikan di peringkat kementerian. Kadang-kadang kerana ianya bukan sahaja melibatkan guru ini, melibatkan murid-murid yang lain. Kadang-kadang murid tak boleh jawab soalan dengan sesegan, semua orang tengok dia secara atas talian, dia live all over the world, semua orang boleh akses. Jadi perkara ini kita sedang perincikan tentang apakah pendekatan yang paling sesuai, dan kita dah maklumkan pada guru-guru supaya elakkan berbuat demikian kerana impaknya adalah besar. Kadang-kadang kita rasa benda itu kecil, tapi anak yang masuk dalam video itu sampai bila-bila dia akan kekal berada di media sosial, dan sekiranya ada jawab salah kena gelak kawan-kawan macam-macam, banyak perkara yang kita perlu teliti dan perincikan. Dan perkara ini juga insya-Allah kita akan keluarkan satu makluman kepada guru-guru perincian berkaitan dengan live sewaktu mengajar ini. Terima kasih. Pencambulan batas etika ini tidak terhenti pada pencarian populariti kosong sahaja. Poin seterusnya iaitu eksploitasi murid demi keuntungan peribadi membawa kita kepada isu ini dengan lebih mendalam.
Bilik darjah kini dikesan mula disalahgunakan secara komersial oleh sebilangan teacher influencer atau lebih dikenali sebagai guru yang mempunyai pengaruh digital. Trend masa kini mendedahkan wujudnya pembinaan kandungan media sosial yang bermotifkan keuntungan melalui video tajaan atau sponsor konten. Sempadan profesional cyber runtuh apabila ruang fizikal kelas dan interaksi bersama murid dijadikan modal pengiklanan bagi jenama pihak ketiga. Bayangkan, hak privasi paling asas seseorang murid dalam tempoh persekolahan mula dikorbankan demi sebuah nilai komersial. Di sinilah berlakunya konflik kepentingan yang sangat nyata apabila seseorang pendidik mula menerima peluang material daripada penaja luar. Tumpuan hakiki mereka iaitu mendidik anak bangsa secara efektif telah gagal. Murid tidak lagi dilihat sebagai insan yang perlu dilindungi emosinya. Sebaliknya, berisiko bertukar menjadi aset atau modal percuma untuk menjana pendapatan sampingan guru tersebut. Melihat kepada penularan krisis moral ini, pihak berwajib tidak tinggal diam. Tindakan dan maklum balas tegas daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Melalui liputan agensi berita Astro Awal ni, Menteri Pendidikan Yang Berhormat Fadilah Siddiq telah mengeluarkan amaran keras bahawa tindakan tata tertib yang tidak berkompromi menanti mana-mana guru yang dikesan menyalahgunakan media sosial sehingga mengeksploitasi murid. Baik, Kementerian Pendidikan memantau perkembangan isu seorang guru yang didakwa menggunakan pelajarnya untuk mencipta kandungan di TikTok. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan pihaknya akan mempertimbangkan langkah intervensi atau tindakan yang sewajarnya jika menerima aduan. Kita memantau perkara ini dari semasa ke semasa. Sebarang aduan kita minta kemukakan pada KPM. Apatah lagi kalau ia menjejaskan integriti dan etos kerja seorang guru lah, ya, yang maknanya tidak mendapat apa-apa kebenaran dan barangkali memberikan impak yang negatif kepada keseluruhan ekosistem pendidikan. Saya pantau perkara ini dengan ketat dan saya akan maklumkan dari semasa ke semasa apa tindakan sekiranya ada ataupun intervensi yang kita akan buat di peringkat KPM sekiranya ada aduan rasmi yang kita terima. Beberapa hari lalu terdapat rungutan di media sosial berkenaan seorang individu yang dikatakan seorang guru di sebuah sekolah swasta memuat naik sebuah video yang memaparkan dia menggeledah beg sekolah milik para pelajar sebagai kandungan atau konten di TikTok. Guru itu juga didakwa menjadikan para pelajar dan aktiviti hariannya bersama pelajar sebagai bahan untuk dimuat naik ke akaun TikToknya yang memiliki lebih 1 juta pengikut. Ia menimbulkan persoalan dan kebimbangan dalam kalangan netizen, terutama selepas beberapa komen kurang sopan yang ditujukan kepada pelajar ditemui pada video-video yang dimuat naik. Tindakan KPM ini bukan sekadar satu gertakan. Ia merupakan satu manifestasi dan komitmen utuh untuk memastikan bilik darjah di seluruh negara kekal sebagai zon selamat. Institusi sekolah dibina untuk memanusiakan manusia, bukan untuk mendedahkan kelemahan anak-anak murid ini kepada tatapan umum. Ketegasan daripada pucuk pimpinan kementerian ini membuktikan bahawa undang-undang dan etika profesionalisme keguruan negara kita masih mempunyai taring yang tajam untuk memotong rantaian guru konten ini. Kita perlu sedar bahawa perbuatan merakam, memuat naik dan menularkan wajah serta memaklumat peribadi anak murid ini bukan sekadar isu kurang sopan, pelanggaran etika digital yang kecil ataupun isu remeh yang boleh dimaafkan begitu saja. Di bawah sistem pentadbiran dan tadbir urus negara,
Ia merupakan satu bentuk pelanggaran undang-undang dan peraturan penjawat awam yang amat serius. Jika seseorang didapati bersalah terhadap salah laku ini, tindakan akan dikenakan kepada mereka. Slide yang dipaparkan di dalam skrin ini menunjukkan beberapa akta yang telah dikeluarkan bagi memastikan undang-undang ini mengawal penggunaan digital. Peraturan-peraturan pegawai awam, Kelakon dan Tata Tertib 1993, khusus di bawah Peraturan 42, jika difahamkan dengan jelas, instrumen perundangan ini melarang sekeras-kerasnya mana-mana pegawai awam, termasuklah para guru, daripada berkelakuan dengan apa-apa cara yang boleh memburukkan imej, mencemarkan maruah atau menjatuhkan nama baik perkhidmatan awam di mata masyarakat. Apabila seseorang guru menggunakan murid sebagai model kandungan media sosial peribadi, status profesionalisme mereka sebagai pendidik telah terjejas, sekaligus menghakis keyakinan komuniti terhadap institut perguruan. Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 atau Akta 709, semangat akta ini adalah untuk mengawal selia pemprosesan data dan melindungi hak privasi individu. Dalam konteks pendidikan, Akta 709 melarang sebarang bentuk pendedahan wajah, rupa paras, nama penuh, imej visual sehinggalah kepada maklumat kemajuan akademik murid tanpa dokumen kebenaran bertulis yang sah ataupun written consent daripada ibu bapa atau penjaga mereka. Menjadikan kanak-kanak di bawah umur sebagai subjek cyber tanpa izin yang sah adalah sesuatu tindakan menceroboh hak data peribadi yang dilindungi. Pendidik di luar sana perlu sedar dan celik tentang undang-undang. Kecuaian dalam mengawal jari jemari dan kegagalan menapis keinginan memburu populariti di media sosial boleh mengheret mereka ke pemuka pengadilan. Kesannya bukanlah biasa-biasa. Mereka berhadapan dengan implikasi hukuman tata tertib yang sangat berat di bawah Lembaga Tata Tertib Perkhidmatan Awam. Hukuman ini merangkumi pemberian surat amaran rasmi, pembekuan atau penangguhan pergerakan gaji, pembukaan kenaikan pangkat sehinggalah kepada hukuman yang paling terkini, iaitu ditamatkan perkhidmatan dan dibuang kerja serta-merta. Undang-undang direka bukan untuk menyekat inovasi guru, tetapi sebagai benteng mutlak demi melindungi keselamatan murid dan keutuhan maruah profesional keguruan di Malaysia. Baiklah, mari kita lanjutkan isu ini dengan membawa anda melihat kepada standard antarabangsa. Malaysia tidak berdiri sendirian dalam menghadapi isu digital ini. Dokumen rasmi daripada The Teaching Council of Ireland yang diterbitkan pada tahun 2023 secara jelas menggariskan perlunya wujud batas profesional cyber atau professional boundaries yang sangat ketat bagi keseluruh pendidik di alam cyber. Namun, benarkah komuniti pendidikan mempunyai kesedaran yang cukup tentang privasi data ini? Di sinilah kepentingan kajian akademik mula terungkap. Kami membawakan kepada anda satu kajian kooperatif antarabangsa yang sangat penting oleh Marin dan rakan-rakan pada tahun 2023 bertajuk Social Media dan Data Privacy in Education. Kajian merentas budaya ini meneliti persepsi guru-guru pelatih di Universiti Termuka merentasi 4 buah negara maju iaitu Jerman, New Zealand, Sepanyol dan Amerika Syarikat.
Hasil kajian empirikal tersebut mendedahkan satu realiti yang pahit. Di sebalik kepercayaan tinggi guru terhadap potensi media sosial dalam pendidikan, wujud jurang kritikal iaitu kekurangan pengetahuan yang parah mengenai privasi data. Ramai bakal guru didapati tidak memahami kesan teknikal dan undang-undang apabila data peribadi murid disebarkan ke platform komersial terbuka. Standard global ini membuktikan bahawa komuniti antarabangsa mengiktiraf ruang digital guru mestilah bersih daripada penglihatan komersial murid. Oleh itu, demi memastikan sistem pendidikan Malaysia kekal dihormati di pesada dunia, kita perlu menyelaraskan polisi media sosial tempatan kita agar sekukuh dan setulus standard global. Jadi, apa yang berlaku jika terdapat guru yang masih lagi memfoto atau membina digital content ini secara tidak terkawal? Di sinilah akan berlakunya impak yang mendalam iaitu ancaman jejak digital atau digital footprint. Kita perlu sedar, internet ataupun rakaman video yang telah dipost tidak pernah melupakan apa sahaja video kepolosan atau kesilapan murid yang dimuat naik oleh guru hari ini akan kekal di dalam server cyber selama-lamanya. Video yang dianggap lucu atau comel oleh si guru pada hari ini berisiko besar bertukar menjadi punca trauma emosi, kemurungan dan ejekan buli cyber yang berpanjangan apabila murid tersebut meningkat dewasa. Lebih parah lagi, apabila anak-anak ini tamat pengajian dan mula memohon pekerjaan, jejak digital negatif yang ditinggalkan oleh guru mereka bertahun-tahun dahulu boleh diakses semula oleh bakal majikan melalui semakan latar belakang digital ataupun background check, sekaligus menutup peluang masa depan mereka. Ketidakpekaan guru pada hari ini adalah bom jangka yang akan merosakkan kesihatan mental dan prospek kehidupan murid di masa hadapan. Rakan-rakan sekalian, selaku bakal guru yang bakal melangkah ke sekolah yang tidak lama lagi, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah jalan keluar yang terbaik bagi merungkai kemelutan digital yang sedang kita bincangkan hari ini? Paparan slide ini menunjukkan solusi yang telah saya tuliskan bagi perbincangan ini. Yang pertama, pengetatan sistem kebenaran media di peringkat sekolah. Kita sebagai generasi pendidik baru tidak boleh lagi bersikap acuh tak acuh, sekadar bergantung kepada janji lisan atau membiarkan sistem pengurusan dokumen di sekolah berada dalam keadaan yang longgar. Kita perlu membawa perubahan. Apabila kita ditempatkan di sekolah kelak, kita mesti memastikan pihak pentadbiran sekolah menguatkuasakan penggunaan digital media release form atau borang pelepasan media digital yang sangat ketat. Rakan-rakan semua perlu ingat bahawa borang ini bukan sekadar sekeping kertas kosong. Sebarang borang kebenaran bertulis daripada ibu bapa atau penjaga anak-anak murid kita mestilah menyatakan secara hitam putih setulus-tulusnya di platform media sosial mana-mana imej anak mereka akan digunakan dan apa sebenarnya tujuan akademik atau objektif PDPP yang cuba kita capai. Di sinilah garis sempadan yang perlu kita fahami.
sebarang penggunaan imej atau video murid di luar daripada skop rasmi sekolah, terutama sekali untuk dimuat naik ke dalam akaun peribadi kita sebagai guru mahupun untuk perkongsian yang bersifat rasmi, wajib disifatkan sebagai satu bentuk pelanggaran etika dan salah laku tata tertib yang serius. Kita tidak boleh berkompromi atau bertolak ansur dalam hal ini. Jika kita mahu masyarakat menghormati privasi kita, kita sebagai bakal guru wajib terlebih dahulu menghormati dan melindungi hak privasi anak murid kita melalui sistem dokumentasi yang tulus. Seterusnya, mari kita lihat kepada solusi yang kedua. Ini adalah solusi yang paling dekat dengan diri kita sebagai digital native, iaitu tuntutan accountability individu seseorang guru melalui prinsip fikir sebelum kongsi. Sebagai bakal guru pada abad 21 ini, kita semua faham dan bersetuju bahawa kita tidak melarang inovasi. Kita tidak pernah menyekat kreativiti digital mana-mana guru untuk mendidik, membina personaliti diri atau berkongsi ilmu di alam maya. Dunia cyber adalah ruang yang luas untuk kita menyebarkan manfaat. Namun, ada satu syarat yang besar yang perlu kita pegang sebagai pasak profesionalisme. Kreativiti cyber kita itu mestilah berfokus sepenuhnya kepada kaedah pengajaran kita, strategi pedagogi yang kita gunakan atau keunikan bahan bantuan mengajar yang dikenali sebagai BBM yang telah kita penat lelah hasilkan di bilik kuliah sebelum ini. Oleh itu, rakan-rakan sekalian, tunjukkanlah bakat mengajar anda yang hebat itu. Tunjukkanlah kepada dunia betapa kreatifnya site pengajaran yang telah kita bina ini. Tayangkanlah bahan bantu mengajar dan formula-formula bijak yang anda cipta untuk membantu anak bangsa. Tetapi, tolong jangan sesekali melibatkan wajah, jangan melibatkan identiti, rupa paras, emosi atau maklumat peribadi anak-anak murid kita. Sebelum jari kita menekan butang upload, jadikanlah kesedaran kendiri dan kompas moral dalam yang kita pelajari dalam kursus etika ini sebagai penapis yang pertama. Tanyalah diri kita, adakah video ini menaikkan maruah murid ataupun sekadar menaikkan nama kita sendiri? Ingatlah pesanan ini sebagai bekal kita di sekolah kelak. Seseorang pendidik yang benar-benar profesional adalah pendidik yang mampu menyebarkan sejuta manfaat di alam cyber tanpa perlu sedikit pun menggadaikan maruah, emosi atau hak privasi anak didiknya sendiri. Di paparan slide ini, saya menunjukkan perbezaan di antara video yang beretika dan tidak beretika bagi guru yang ingin melakukan video dan diberikan kepada masyarakat di media sosial. Yang pertama, fokus utama kandungan. Bagi beretika, fokus kandungan adalah 100% kepada ilmu, pedagogi atau bahan bantu mengajar. Subjek utama video ialah teknik mengajar, slide kreatif, formula bijak atau perkongsian kaedah pengurusan kelas. Guru meletakkan dirinya sebagai ejen transformasi ilmu. Di tidak beretika pula, fokus kandungan beralih kepada
murid sebagai objek atau komoditi untuk menarikkan perhatian masyarakat. Gelagat spontan, kesilapan murid menjawab soalan, kepolosan, ketakutan, malah air mata kanak-kanak dijadikan bahan hiburan demi memuaskan algoritma cyber. Yang kedua, perlindungan privasi dan identiti murid. Bagi beretika, mengamalkan penamisan visual yang sangat ketat, guru menggunakan teknik rakaman skrin seperti screen recording pada iPad atau tablet, merakam dari sudut pandang belakang kelas, di mana murid membelakangkan kamera atau mengaburkan wajah, nama tanda nama dan lencana sekolah murid. Secara tidak beretika, guru melakukan pencabulan privasi secara terang-terangan. Wajah anak-anak murid di bawah umur dipaparkan secara jelas tanpa tapisan, nama penuh disebut atau ditunjukkan pada buku latihan. Malah, markah ujian atau kelemahan akademik murid ditayangkan kepada jutaan penonton. Yang ketiga, pemilihan waktu dan ruang akraman. Guru perlulah menghormati waktu pengajaran dan pembelajaran ataupun PDP hakiki. Rakaman atau sesi siaran langsung biasanya dibuat di luar waktu persekolahan, contohnya dari rumah pada waktu malam atau sesi tuition maya secara percuma, ataupun di dalam bilik darjah yang kosong selepas murid pulang. Ini juga berbeza pada tidak beretika di mana guru mengganggu ekosistem bilik darjah semasa sesi persekolahan sedang berlangsung. Tumpang mengajar terjejas kerana guru sibuk menyusun sudut kamera, membuat siaran langsung semasa murid sedang membuat latihan atau sibuk menyunting video ketika waktu bertugas. Baiklah, yang terakhir adalah motif penghasilan kanduran. Bagi yang beretika, guru didorong oleh accountability keguruan abad ke-21 untuk menyebarkan manfaat dan meluaskan akses pendidikan berkualiti kepada komuniti awam. Tiada unsur meminta hadiah digital atau menjual produk peribadi yang menjejaskan imej profesional. Bagi tidak beretika pula, ianya didorong oleh keinginan memburu metrik digital peribadi, iaitu jumlah tontonan, tanda suka dan pengikut, dan keuntungan komersial sekunder. Ruang kelas fizikal dimanipulasi untuk menghasilkan kandungan tajaan daripada jenama luar atau melakukan pemasaran produk demi pulangan material peribadi. Di sini kita lihat perbezaan yang sangat jelas di antara guru yang beretika dalam penghasilan video dan yang tidak beretika dalam penghasilan video. Oleh itu, guru-guru perlulah berfikir dan perlulah melihat dahulu apakah video yang ingin dilaksanakan sebelum dipaparkan ke khalayak ramai di media sosial. Berikut adalah contoh video yang saya telah ambil daripada sumber yang pertama, iaitu YouTube. Yang pertama ini adalah daripada MC Plus, sebuah pendidikan yang dilaksanakan oleh guru-guru yang berpotensi secara online, dan ini adalah sesuai kerana beliau mengajar sejarah menggunakan papan putih dan diberikan secara umum kepada khalayak umum. Yang terdiri daripada 9 orang anggota, termasuklah negeri mana? Negeri Melaka, Pulau Pinang dan juga Sabah Sarawak. Yang kedua adalah Didik TV. Didik TV ini adalah rancangan televisyen mengenai pendidikan. Rancangan ini ditayang semula di dalam YouTube bagi kegunaan masyarakat umum untuk mempelajari tentang subjek-subjek bagi anak-anak mereka. Pahang, Johor, di Melaka,
Selama apa yang Nisa khusyuk sangat tengok tu? Yang ketiga adalah TikTok. TikTok ini adalah sebuah aplikasi pada masa kini yang ramai ditonton oleh masyarakat muda. Jadi, ini adalah sesuai untuk guru-guru membuat video pengajaran secara dalam media sosial. Jika kita lihat pada ketiga-tiga video ini, mereka menggunakan cara yang berbeza dalam mengajar dan menarik minat murid-murid secara dalam salian. Oleh itu, guru-guru perlulah kreatif dalam menggunakan media sosial dan perlu juga mengingat bagaimanakah cara video yang mereka akan siarkan ke dalam sosial media. Sidang penonton, sebagai rumusan kepada isu minggu ini, satu hakikat yang tidak boleh disangkal ialah kebebasan berekspresi. Seorang guru di dunia digital tidak boleh mengatasi hak keselamatan dan privasi seorang murid. Kebebasan bersuara mempunyai batasnya dan batas itu bermula apabila hak serta maruah kanak-kanak mula terjejas. Kita perlu mengembalikan bilik darjah kepada fungsi asalnya menjadi tempat murid belajar, membina potensi, melakukan kesilapan dan bangkit semula tanpa rasa takut bahawa kelemahan mereka akan dijadikan tontonan umum di alam cyber. Setiap kanak-kanak berhak melalui proses pembelajaran tanpa menanggung kesan negatif jejak digital yang tidak sepatutnya wujud. Menghormati etika keguruan dan mematuhi undang-undang cyber bukanlah penghalang kepada kreativiti seorang guru. Sebaliknya, ia merupakan benteng yang melindungi maruah, kredibiliti profesional warga pendidik. Di akhir kalam, marilah kita mengingatkan diri bahawa seseorang pendidik yang cemerlang ialah pendidik yang mengutamakan accountability dan profesionalisme melebihi keinginan mengajar populasi digital. Janganlah sesekali mengandaikan masa depan anak-anak demi angka view dan likes yang bersifat sementara. Sekian, itu sahaja isu pada hari ini. Saya Muhammad Asif Firuddin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.